Episod yang lepas menceritakan perjalanan kami ke Buriram, Thailand. Episod kali ini menceritakan tentang kejayaan pasukan kami di perlombaan Asal Racing musim 2023. Sebelum korang terus menonton dari TKR ini, jangan lupa untuk subscribe channel TKR TV. Kita dah menjalani beberapa hari selepas daripada hari free practice season. Untuk hari sebelum ni hari ni adalah hari untuk kita membuat skill training untuk pelepasan pada motosikal kita, sama ada lulus atau tidak untuk menjalani praktis 1, 2, 3 dan race 1, race 2. Kalau motor kita lepas semua, kita akan selesai masalah ni, kita akan terus boleh berlomba lah. Training, checking motor dan barang rider lah, apa yang kita mau pakai, masih selamat untuk dipakai ke tak. So dia mengambil masa dalam setengah jam untuk satu rider. Biasanya sebelum bermulanya race, kita akan ada training macam ni lah. So wait and see. Dalam pada kami ingin mengejar kejayaan, kami juga mengejar ilmu pengetahuan. Pihak Alpha Racing tak lokek untuk berkongsi ilmu pengetahuan mereka kepada mekanik dan tuner TKR Racing. Ini adalah satu pengalaman berharga buat pasukan kami. Ini adalah sesi rider briefing. Sesi ini wajib dihadiri oleh kesemua rider untuk memastikan mereka tahu tentang aspek keselamatan ketika berlomba. Hari ini hari pertama, so sesi kita pada pagi ini adalah sesi latihan percuma, free practice 1, okay. So nanti kita akan ada free practice 2 dan juga qualifying besok lah. So hari ini kita insyaAllah dengan apa yang berlaku dalam pre-season yang dah kita hadapi, kita yakin jentera kita dan juga rider-rider kita mampu memberi saingan yang hebat, dan kita meletakkan harapan yang tinggi lah pada pusingan pertama kali ini. Sebab kita adalah pasukan champion dan nak create champion susah, tapi untuk kita defend championship kita tu lagi susah. Tapi susah-susah macam mana pun, kita ada warga kerja yang begitu profesional dan juga mereka committed dalam pasukan kita. InsyaAllah kita akan bagi yang terbaik lah pada pusingan kali ini, dan kita harap kita mampu membawa pulang kejayaan bagi pasukan TKR Racing Team. Right. Okay, hari ini adalah race day 1 bagi pasukan kami. Jadi pagi ini kita ada sesi qualifying, sesi yang sangat penting bagi menentukan grade pada hari inilah semasa race nanti. Jadi insyaAllah apa yang kita telah lalui semalam kita perbaiki, dan kita akan bergunakan sebaik mungkin untuk kita memberi lebih saingan pada hari ini. Kita akan usahakan yang terbaik. Kita mencuba dan memberikan segala apa yang kami ada untuk kita memastikanlah pada hari ini kita akan mendapatkan sesuatu lah untuk bagi pasukan dan juga bagi negara
negara sendiri, negara cinta Malaysia. Semoga kepada semua peminat terus support dan menyokong kami. Terima kasih kepada sponsor-sponsor kami yang terus memberi sokongan dan dukungan untuk kami pergi lebih maju. InsyaAllah kita usahakan yang terbaik hari ini. Amin. Not bad. Second, cantik kita punya. 1, 2 kita punya. Ketika sesi Super Pole bagi kategori Underbone 150, ketiga-tiga rider dari pasukan kami dapat kedudukan selesa untuk petak mula perlombaan. Wow, padam kan? Mantap, padam. Kamu bisa. Oh, bisa, kawan. Relax. Okey. Kawan. Azlan Shah kurang bernasib baik apabila beliau gagal membuat catatan masa ketika sesi kelayakan ASB 1000 akibat masalah pada sistem elektronik, dan ini menyebabkan beliau terpaksa bermula di petak terakhir ketika perlombaan.
The best honor. Alhamdulillah untuk hari ni. Alhamdulillah. Nak rider. So kita dah bersedia untuk race pertama ASP 1000. Saksikan apa yang bakal berlaku. Kita usahakan yang terbaik. Apa lagi tu? Alhamdulillah ya Allah. Lan. Dia sudah gila lah. Saya takut lah. Itu sudah gila ni. Orang gila. I would like to say everybody did a wonderful job yesterday. So hopefully we can keep the momentum and achieve, if not better, the same result as yesterday. Dia percaya pada diri sendiri, percaya pada kawan-kawan, percaya pada teammate, kru anda, rider anda, insyaAllah. Okay. Rider pun percaya pada kru-kru, insyaAllah kami sentiasa bagi yang terbaik. Okay. Kita harus buat yang terbaik. Kita buat. Betul. Juga less mistake, kurangkan buat kesilapan. Semua yang baik-baik lah. Kita berharap kepada Allah SWT cuba yang terbaik hari ini. Lagi sekali. Okay. Dia kan ni
Berkat usaha dan doa, kami julang kejayaan apabila Syafiq Rasul dan Hafizah Rofa berjaya menduduki tempat pertama perlombaan Underbone 150 untuk 2 hari berturut-turut. Kita Abe juga tidak kurang hebatnya apabila berjaya menamatkan kedua-dua perlombaan dalam kedudukan 5 terbaik. Debaran makin terasa untuk perlombaan terakhir ASB 1000 pusingan pertama Asia Road Racing. Bermula dari petak belakang untuk 2 hari berturut-turut dalam perlombaan tidak mematahkan semangat Azlan Shah apabila dia berjaya merangkul 2 kemenangan untuk pasukan One SOF BMW TKL Racing. Marcus Reiterberger pula berjaya menghabiskan race di kedudukan 5 terbaik untuk kedua-dua perlombaan. Start masa motor lah. Kemas-kemas main patut kan. Untuk Underbone kita akan dahulukan dulu lah. Kemudian C100 masuk 1000. Race pun dah habis, kita pun nak packing barang. Kemas-kemas, masuk dalam kontena. Itu kita ciao. Paling mantap lagi. Paling mantap. Salah pala. Baik. Kami pulang dengan kepuasan. Impian pasukan kami tercapai. Pasukan kami berjaya mengharumkan nama Malaysia di Perlumbaan Asia. Kami bangga apabila lagu negaraku berkumandang di bumi Thailand. Persiapan seterusnya adalah menghadapi pusingan kedua di Sepang Circuit. Kami ingin mencipta kejayaan seperti di Buriram, Thailand.